Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel saya, aku Denan. Denan di mana? Akulah Denan. Okey, pagi ni kita pergi ke kebun dah. Dah lama tak turun ke kebun ni. Cuaca pun bukan main panas lagi. Dah lama tak hujan. Rindu dengan hujan ni. Tapi bila sampai ke kebun, ni lah masalahnya. Nampak ni pokok pisang saya habis tombang. Habis tombang Dia masalahnya angin tiup. Pokok pisang tanduk ni, pisang lang kita panggil ni. Dia ni kalau generasi kedua, ketiga ni dia dah tak dalam tanah lah. Dia tumbuh di pangkal pokok pisang. Jadi bila dia berbuah berat sikit aja dia mudah tombang. Ini masalahnya. Ada juga yang masih selamat ni tapi tak tahulah berapa lama lagi dia bertahan di atas tu. Ni pokok pisang lang ni. Takut nanti belum cukup masak dia dah tombang sendiri. Selalunya kalau tanah pokok pisang lang ni dia kena gali lubang balik. Generasi kedua, ketiga ni ambil anak dia, kita tanam balik semula ke dalam tanah. Tapi kalau tak tanam, ni jadi masalah dia. Sayang pula rasanya. Habis tombang. Dah besar ni, belum berbuah lagi. Belum berbuah lagi ni, dah tombang. Sayang Dan ada juga yang dah berbuah ni. Ni. Ini rasanya dah lama juga tombang ni. Dia punya kulit pun dah hitam ni. Allah sayang. Tapi insyaAllah lah boleh jual lagi kot. InsyaAllah. Tapi dalam keadaan musim panas ni ada juga yang untungnya. Cuba kita tengok apa yang untungnya. Kita tengok. Ni pokok durian saya ni. Ni pokok durian ni selalu berbunga lah. Dia raja berbunga tapi berbuah belum lagi. Tapi kali ni nampaknya macam ada sesuatu lah di dahan pokok durian ni. Mari kita tengok. Ni pokok dia. Tengok dahan-dahan dia. Ni dia. Nampak tu? Ni nama dia mata ketam ni. Dia dah keluar. Ni bunga ni. Bunga durian. InsyaAllah lah. Musim durian dah mula balik semula ni. Setelah panas dalam 3 minggu dah tak hujan ni. Dia oleh kerana pokok stres, dia akan mengeluarkan bunga. Ni kira banyak juga bunga ni. Harapkan lekatlah buah durian kali ni. Banyak juga bunga dia. Ini jangan hujan. Kalau hujan atau kita baja dia tak jadi bunga ni. Dia akan jadi pucuk muda. Tunas air. Ni bahaya. Kalau dia panas lagi sampai dia keluar bunga durian, alhamdulillah. Tapi kita bukan nak cerita pasal bunga durian ni. Kita cerita pasal potong pucuk durian. Potong pucuk anak durian. Mesti tengok. So, kita perhatikan pokok saya ni. Ni pokok durian duri hitam. Kita boleh kenal daripada daun-daun dia lah. Ni daun durian duri hitam. Apa yang tak menariknya pokok ni, dia tunjang tinggi ke atas je. Tingginya dah lebih kurang dalam 8 kaki, 9 kaki ni. Dekat 10 kaki rasanya. Tapi itulah, dia kurus tinggi. Ni 2 pokok. Yang berhampiran lah. Pun sama. Kurus tinggi. Tak cukup zat. Tak cukup zat ni. Meninggi je. Saya tak tahu cara macam mana supaya kita nak gemukkan di sebelah bawah ni. Batang pokok pun dia tak besar ni. Kecil tak? Ni kurang setahun 6 bulan, setahun 7 bulan ada kurang ni. Inilah keadaan pokoknya. Kurus Saya kena cari satu solusi macam mana supaya pokok jadi gemuk dan tidak meninggi macam gini. Jadi saya rasa saya cubalah gunakan kaedah potong pucuk. Atas pokok pucuk dia tu saya nak potong. Saya tak tahu keberkesanannya lah. Cuma saya harap bila saya potong pucuk di atas tu,
dia akan menggemukkan di sebelah bawah ni. Dahan pun dah banyak ni. Dahan dia banyak. Cuma itulah dia tak cukup subur. Dia fokus untuk meninggi. Dia tak fokus untuk menggemukkan dia. Daun pun banyak dah dimakan ulat ni. Dah lama tak pergi ke kebun. Cuaca pun panas sikit sekarang ni. Okay, jadi hari ni saya rasa saya nak cubalah kaedah potong pucuk ni. Saya guna 2 pokok ni je lah. Saya tak berani banyak-banyak. Sebab durian ni dia durian tumbuhan, maksudnya pokok durian ni adalah tumbuhan pokok hutan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan dia akan membesar mengikut cara dia sendirilah. Dia meninggi dah sampai masa dia akan berhenti juga meninggi kan. Tapi itulah, oleh kerana ini ialah diorang kahwin, saya cubalah sikit daripada apa yang saya tahu, kena potong pucuk, insyaAllah dia akan kembang sebelah bawah dia. Nanti dia akan tumbuh balik pucuk yang atas. Cuma bila kita dah potong, takut nanti dia tumbuh atas tu bukan satu pucuk, dia akan tumbuh 2-3 pucuk. Nanti kita nak kena maintain balik lah supaya kita jadikan hanya 1 pucuk lagi sebelah atas. So hari ni saya cubalah kaedah ni. Okay, so pagi ni kita akan potong pucuk dia. Ni pucuk yang tinggi ni. Kita potong mungkin dalam 2 kaki daripada atas lah. Saya pun dah sediakan tangga supaya memudahkan saya untuk potong dia lah. Okey tuan-tuan, cuma satu saya ingatkan lah. Saya tak boleh potong, kepada saya nak tunjukkan nanti dahan dia akan bertambah sebagainya lah. Kerana dia memakan masa juga. Jadi saya akan review di video-video yang saya akan datang lah. Cuma hari ni saya potong dulu. Dan saya akan ubur baja dan sebagainya lah. Nanti bila dia dah ada perkembangan yang baik, dahan dia akan membesar, nanti saya akan review sekali lagi. Satu yang pentingnya, subscribe video saya ni, channel saya ni. Dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Jangan lupa. Okey, kita akan mulakan proses untuk potong pucuk. Jangan takut-takut ya. Kita potong, jangan nyesal, tak nyesal. Pokok dah tinggi tu. Kita potong sama dia. Dah potong. Okey, seperti biasa, kita pun dah lama tak bubur baja organik ni. So, hari ni kebetulannya kita taburkan baja organik lah. Kita taburkan baja organik, kita gunakan baja kompos. Taburkan di sekeliling kanopi pokok. Seperti biasalah kalau nak tabur baja organik ni, eloknya lah memang kita kena gali parit. Gali parit di sekeliling kanopi pokok. Sebab baja organik ni kalau kena hujan ke kenapa ke, nanti kan dia mengalir, dia hilang hilang ke tempat lain. Sayanglah. Lebih baiklah kita galikan lubang, kita galikan parit di sekeliling kanopi pokok dan kita taburkan baja. Tabur je lah baja, bukan susah sangat. Dan pastikan kalau lubang yang dikali tu jangan terlampau dalam, sebab biasanya akar anak pokok durian ni dia tak jauh, dia lebih kurang dalam 50 mm aja daripada permukaan tanah. Dia memang tak dalam, dia tak jauh mencekal ke dalam. Itulah pokok durian. Jadi kita gali pun sekadar untuk kita letakkan, taburkan baja organik, itu saja. Sekarang pun musim panas lah. Dia macam tanah pun keras sikit. Lama tak hujan. Okay, kita taburkan baja organik. Baja kita taburkan mengikut keadaan lah. Baja saya pun nak habis ni. Sepatutnya pokok ni lebih kurang dalam 2 hingga 3 kilo ni. Ni tak sampai ni. Baja pun dah habis. Dah lama tak pergi ke
kedai untuk membeli baju baru. Okay. Setelah kita tabur tu, kita kambuskan balik lah. Okay. Kita kamburkan tanah supaya baju tu tak lari ke mana-mana lah jika hari hujan dan sebagainya. Dan kita manfaatkan sebenarnya supaya baju tu hanya digunakan, maksudnya baju tu hanya memanfaatkan akar pokok durian saja, bukannya rumput atau lalang. Kita kambuskan. So itulah kaedah yang saya gunakan. Okey, kita dah siap membaja. Dan kita tengok satu lagi pokok. Okeylah, kita dah siap membaja organik. Dan kita biarkan pokok ni pucuk dah dipotong. Dan kita bandingkan dengan durian yang pucuknya tidak dipotong. Sebelah aja. Nanti dalam video-video saya akan datang, saya akan buat review lah. Ya. Okey, kita tengok pokok satu lagi. Okey, ini pokok yang satu lagi. Pokok ni seperti yang saya maksudkan, dia pun sama, tinggi ke atas. Tu dia tinggi ke atas. Ini tapi saya tak potong ini. Sebab dia punya pokok ni kira dahan dia tu kira panjang dan subur jugalah. Jadi saya tengok perbezaan dua nantilah apa yang berlaku. Apa yang berlaku antara pokok A ni dan pokok B yang saya potong pucuk tadi. Jadi jika nak tahu keputusan kesuburan pokok tu nanti, jangan lupa subscribe video saya dan juga tekan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya yang baru. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi di channel Aku Denan. Denan yang mana? Akulah Denan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.